Wah, bunyi dia kuat, Mat. Jenama Venerate ni kadang dia keluar kat FYP aku tau. Tapi aku tak apa-apa minat sangat. Bukan sebab dia tak lawa, tapi sebab harga dia macam tak kena dengan dia punya kotak dia dan juga dia punya presentation dia. Harga dia murah, bawah RM30 je untuk satu kotak ni. Satu botol. Tapi packaging bubble dia memang dia pakai yang mahal punya tau. Yang aku beli ni adalah Venerate Paris nombor 4. Yang di mana dia adalah inspired daripada Santal 33 tu. Kotak dia memang lawa gila, Mat. 50ml. Kau bayangkan 50ml harga dia bawah RM30 aku beli tau. Bismillahirrahmanirrahim. Hui. Takkan lawa macam ni 50ml. Lawa gila. Harga bawah RM30. What? Sekejap, aku tak ingat harga aku beli berapa. Sekejap. Betul lah, harga dia bawah RM30. Memang tak masuk akal, Mat. Tapi orang kata dia punya dry down dia tak bau macam bau kayu terbakar sangat tau. Dia bau kayu yang sedikit manis. Okey, tak bau. Asal aku bau kayu kayu yang solid, bersih. Bismillah. Mesti check. Wah, bunyi dia kuat, Mat. Oh, dia bau macam bau mossy, woody, yang soft and a bit airy for me. Lembut lah bau. Bau mossy. Senang kata dia macam bau daun rumput yang lembab dan dia campur dengan dia punya akar, campur dengan tanah tu sekali yang lembab. Kau faham tak maksud aku nak sampaikan macam ni? Tapi bau dia memang airy, Mat. Memang lembut, airy, tak kuat sangat bau dia. Memang tenang bau dia. Tenang gila, Mat, bau dia. Kat aku jap. Bismillah. Atomizer dia. Tong. Jika aku punya kulit dia lebih ke arah a bit woody, yang lembut, dan juga adalah sedikit bau mossy tu yang bagikan dia rasa kelembapan yang segar dan tenang. Daripada segi bau, dia airy, ringan, sesuai lah untuk beginner. Aku bagi 10/10 kalau korang yang beginner nak cuba bau Santal 33 tu. Tapi kalau untuk aku tak apa-apa minat sangat sample profile macam ni, dan aku boleh bagi dalam 6/10.